Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah. Saya Farhanah binti Muhammad Fir, nombor matrik 289075. Pada hari ini, saya akan membentangkan satu analisis strategi mengenai model perniagaan franchise dengan memfokuskan kepada kajian kes McDonald's. Pembentangan ini akan mengupas bagaimana struktur operasi dan inovasi model kewangan mereka mampu memacu pertumbuhan corporate di peringkat global. Memasuki bahagian perkenalan, kita dapat lihat bahawa pasaran global pada hari ini sebahagian besarnya didominasikan oleh sistem franchise, terutamanya dalam industri perkhidmatan makanan. Jika kita melihat aspek sejarah, transformasi McDonald's bermula pada tahun 1954 yang diasaskan oleh Ray Kroc yang pada ketika itu merupakan seorang jurujual telah memilih untuk melihat potensi kebolehskalaan atau scalability yang luar biasa pada sistem operasi gerai burger milik McDonald bersaudara di California. Atas kesedaran strategik tersebut, beliau telah menubuhkan McDonald System pada 2 Mac 1955 sebagai ejen franchise eksklusif kebangsaan. Okey, baiklah. Secara akademiknya, kajian kes ini sangat signifikan dalam literatur pengurusan strategik kerana ia membuktikan bahawa pertumbuhan fenomena McDonald's dipacu oleh 3 faktor utama. Pertama, kawalan kualiti yang tegar. Kedua, inovasi kewangan berasaskan penguasaan hartanah komersial. Dan yang ketiga, iaitu persedetan model insan menerusi penubuhan hamburger university pada tahun 1961. Hasil daripada penstrukturan ini, pada penghujung tahun 2026, syarikat telah mencatatkan pulangan tahunan kompaun purata sebanyak 17% kepada pemegang saham dengan rangkaian melebihi 71,000 restoran di 120 buah negara. Okey, kita masuk kepada faktor pemancing sistem franchise. Okey, apakah faktor yang mematangkan perkembangan mendadak sistem franchise ini? Pertama, ia bertindak sebagai instrumen mitigasi risiko ekonomi melalui perkongsian kos modal antara syarikat induk dan pelabur tempatan. Kedua, sistem ini membolehkan replikasi pantas sesuatu formula perniagaan yang telah melalui fasa pengesahan pasaran iaitu market validation. Melalui perstandardization operasi, ralat dapat diminimumkan tanpa memerlukan pengasas memantau setiap cawangan secara fizikal. Hubungan ini bersifat simbiotik kerana pendapatan syarikat induk terikat terus kepada peratusan jualan restoran, sekaligus memotivasikan syarikat korporat untuk memberi sokongan penuh kepada sistem franchise. Seterusnya, kita perlu tahu dan memahami perbezaan antara dua tipologi franchise. Yang pertama ialah franchise produk dan juga nama dagangan atau franchise tradisional. Model ini sekadar memberi hak pengedaran produk dan penggunaan tanda dagangan dengan autonomi operasi harian yang tinggi, seperti pengalaman awal Ray Kroc sebagai pengedar mesin multi-mixer. Model kedua pula ialah franchise format perniagaan yang diamalkan oleh McDonald's. Model ini menawarkan pelan tindakan atau blueprint yang holistik, merangkumi penstrukturan menu, barisan pemasangan serta doktrin operasi OCV dan V, iaitu kualiti, perkhidmatan, kebersihan dan juga nilai. Baik, persoalannya,
Mengapakah pemilik franchise mempunyai kebarangkalian untuk berjaya yang lebih tinggi berbanding pengusaha kecil yang bebas? Faktor utamanya adalah kerana pengurangan risiko. Ralat, mereka tidak perlu melalui fasa eksperimen yang berisiko menjejaskan aliran tunai. Selain daripada itu, mereka mendapat akses kepada ekonomi bidangan, economy of skills, menerusi rantaian bekalan melalui bekalan corporate yang cost effective, serta memanfaatkan equity jenama iaitu brand equity, makro yang sedia dipercayai oleh rata-rata pengguna. Di peringkat makro, sistem ini terbukti merangsang keusahawanan tempatan dan menjana peluang pekerjaan yang berskala lebih besar. Berdasarkan batasan data kajian kes, terdapat beberapa cadangan penambahbaikan strategik yang boleh diketengahkan. Pertama, pelaksanaan strategi glokalisasi iaitu globalization, kerana ia mempunyai kepelbagaian menu yang responsif terhadap sensitiviti budaya dan agama seperti pematuhan halal yang ketat di Asia bagi meluaskan pasaran global yang ketika itu masih di bawah 1% populasi dunia. Yang kedua, untuk mengekalkan keseimbangan struktur fiskal menerusi kenakan berkala yuan royalty bagi mengelakkan ketegangan ekosistem corporate. Cadangan yang ketiga pula ialah melaksanakan digitalisasi rantaian bekalan menggunakan analitik data raya bagi mengurangkan kos peningkatan iaitu cost overhead dan pembaziran inventory. Jadi, sebagai kesimpulan, kajian kes ini merumuskan bahawa keunggulan sesebuah entiti atau syarikat korporat tidak sekadar tertumpu kepada produk fizikal, melainkan kekuatan model perniagaan dan kecekapan sistematik yang diaplikasikan. Legasi Rekrut telah menetapkan satu tanda aras baru yang mana melalui institusi franchise format perniagaan yang rigid dan berdisiplin. Strategi memisahkan pendapatan daripada penjualan peralatan kepada penguasaan aset hartanah telah membuktikan bahawa perstandardan sistem, konsistensi kualiti dan pemeliharaan nilai jenama adalah rukun fundamental ataupun orang kata kewajipan dalam memacu kelestarian sesebuah perniagaan di tingkat global. Jadi itu saja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.